mari kita dengarkan alunan takbir raya barisan ulama sunnah mu'tabar Baqiyatus Salafus Salih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Demikianlah merdunya suara mereka. Dr. Rozaimi telah takbir raya seorang. Kemudian dia disahut dan diikuti oleh para jemaah dalam ruang solat tersebut secara beramai-ramai dan berjemaah. Jadi ada dua elemen di sini. Pertama, ada seorang tukang tekong. Kedua, takbir disambut dan disahut secara beramai-ramai berjemaah dengan suara serentak. Keadaan takbir raya yang khusus seperti ini adalah bid'ah dalalah, muhdas, sesat, membawa ke neraka menurut ulama Salafi Wahabi. Bekas Mufti Saudi Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah berkata ketika beliau membela dan membenarkan fatwa Syekh bin Baz, beliau berkata, takbir yang dahulunya diamalkan di Masjidil Haram pada hari raya, di mana seorang atau beberapa orang individu akan duduk di atas bumbung bangunan Zamzam, lalu mereka bertakbir, manakala orang ramai di dalam masjid pula akan menyahut, yakni mengikuti takbir mereka. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz telah bangkit dan membantah perbuatan tersebut dengan cara yang sedemikian dan menyatakan bahawa ia adalah bid'ah. Maksud Syekh bin Baz adalah ia merupakan bid'ah nisbiyah, yakni bid'ah pada cara kerana dilakukan dengan bentuk yang khusus itu. Bukannya beliau bermaksud bahawa ibadah takbir itu sendiri yang bid'ah, malah hanya pada cara khusus takbir itu dilaksanakan. Namun, sebahagian orang awam di Mekah merasa tidak senang dengan tindakan tersebut kerana mereka telah terbiasa dengannya. Perkara inilah yang mendorong mereka untuk menghantar telegraf ini dan membantah. Bagi saya, tindakan bertakbir dengan cara sedemikian, saya sendiri tidak mengetahui sandaran dalilnya. Maka sesiapa yang mendakwa perbuatan tersebut disyariatkan, maka dialah yang perlu mengemukakan dalil dan bukti. Maka keadaan bertakbir secara khusus dengan bentuk sedemikian adalah bid'ah dalam agama menurut dua bekas mufti Saudi, Syekh Muhammad bin Ibrahim dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Syekh bin Baz disoal berkenaan dengan takbir di masjid-masjid, adakah patut salah seorang imam atau bilal bertakbir dan kemudian orang ramai bertakbir mengikutinya? Syekh menjawab, setiap orang bertakbir mengikut keadaan masing-masing, sendiri-sendiri. Tidak ada istilah takbir berjemaah serentak beramai-ramai. Orang itu bertakbir, orang ini bertakbir secara sendiri-sendiri, dan tidak disyariatkan takbir secara berjemaah. Takbir berjemaah itu tidak disyariatkan. Sebaliknya, setiap orang hanya perlu bertakbir sendiri-sendiri. Sekiranya suaranya berbetulan bersamaan dengan suara saudaranya di sebelah, maka itu tidak mengapa. Adapun tindakan mengatur takbir daripada awal hingga akhir, di mana mereka bermula serentak dan berhenti pun serentak, maka perbuatan ini tidak ada asalnya, tidak ada sandaran dalam agama. Demikian juga fatwa Syekh Ibn Uthaymin. Beliau berfatwa bahawa takbir raya secara berjemaah adalah bid'ah. وبعد فهذا يقول ما الحكم في التكبير الجماعي يوم العيد من بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد؟ السنة في التكبير يوم العيد وأيام التشريق وكذلك بقية الأذكار أن يذكر الإنسان ربه وحده، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصحابة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج، فمنهم المكبر فمنهم الملبي، فكل إنسان يذكر الله وحده ولا يكبرون أو يسبحون بصوت واحد. Juga Mufti Saudi terkini, Syekh Saleh Fauzan, beliau juga mengatakan hal yang sama. Ustaz Khairul Anwar pernah berkata tentang mufti ini,
semoga Allah memelihara beliau, memanjangkan umur beliau dan menjadikannya penghalang bagi golongan yang membawa ajaran sesat. Jadi kita kena dengar perkataan Syekh Soleh Fauzan ni, kerana Syekh Soleh Fauzan ni penghalang kepada ajaran sesat. Apa kata Syekh Soleh Fauzan? ولكن التكبير الجماعي بدعة، يعني الناس يجتمعون يكبرون بصوت واحد، هذا بدعة لم يفعله السلف. كل واحد يكبر لنفسه بدون أن يكون هناك تكبير جماعي لا بالميكروفون ولا في غيره. هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وإنما كل يكبر لنفسه. Jadi tahniah diucapkan kepada Dr. Rozaimi dan barisan ulama sunnah salafus salih zaman kini, kerana kalian tidak ikut jejak langkah Wahabi. Kalian bukan Wahabi dan kalian bersikap terbuka dalam mengikut sunnah Melayu dalam bertakbir. Yang ini ada tukang tekong dan ada orang yang menyahut takbir itu secara beramai-ramai dan berjemaah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Malaysia je buat. Malaysia je buat. Malaysia je buat. Malaysia je buat. Arab tak buat, Mekah tak buat, negara lain tak buat. Senusantara lah. Indonesia saya tak tahu, saya tak nak pergi. Kalau tuan-tuan cari hadis memang tak ada.